Jika bajet simpanan anda sekitar 5 gram, sebenarnya ada dua pilihan yang sangat praktikal. Sama ada gold bar 5 gram atau 1 dinar. Kedua-duanya emas 999.9. Jadi dari segi ketulinan tiada beza. Perbezaannya cuma pada bentuk dan berat. Gold bar 5 gram berbentuk petak dan berat penuh 5 gram, manakala 1 dinar berbentuk bulat dengan berat 4.25 gram, lebih ringan sedikit. Disebabkan itu, harga 1 dinar juga lebih rendah. Hari ini gold bar 5 gram sekitar lebih RM3,500, manakala 1 dinar sekitar lebih RM2,900. Pemilihan sebenarnya bergantung kepada cita rasa dan strategi simpanan. Ada yang suka desain dinar yang klasik dan mudah dipegang, ada juga yang lebih selesa dengan gold bar yang kemas, mudah disusun sebagai simpanan jangka panjang. Untuk pembelian, semuanya boleh dibuat secara online. Anda hanya perlu berdaftar sebagai ahli public gold tanpa sebarang charge. Jika ada bajet, anda boleh terus buat belian. Jika mahu lebih fleksibel, anda boleh simpan sedikit demi sedikit melalui akaun emas cap sehingga cukup gram. Kemudian arahkan sistem untuk menghantar emas terus ke alamat anda. Bagi yang berminat untuk mulakan simpanan emas bersama di Public Gold, anda boleh klik link di bio saya atau hubungi saya. InsyaAllah saya akan bantu guide sebaiknya.